Okey. MGP Selangor. Terbaik. Baju biru. Dan lepas tu tutup lampu. Betul lampu balik. Alhamdulillah. 1, 2. Ni. Boleh. Jabatan. Okey, 2. Okey. Kita dah menghampiri sungai. Siapa nak buka kasut boleh buka ya. Handset jaga-jaga. Tapi kalau nak selesa buka kasut. Sebab perjalanan kita jauh lagi. Masuk. Okey, kita dah seberang sungai eh. Ada lagi yang menyerang sungai. Semua tengah nak pakai kasut balik. Baru kasut baru. Kasut baru. Okey, kita dah berjalan melintasi Sungai Rinting. Tak silap aku. Rinting untuk ke checkpoint 1. Selalunya untuk ke checkpoint 1 ni mana yang tak fit tu biasa tewas awal. Harap kali ni semua fit. Mana dek? Ya. Dari mana? Selangor. Dari Selangor. Mana? Kuala Kubu? Subang. Oh. Sampai pukul berapa tadi? Kami malam di hotel. Hotel mana? Family hotel mana tadi? Batang Kali ke Rasa? Kuala Kubu. Kuala Kubu. Adik-beradik ke? Tak. Baju sama. Dari Shah Alam. First time sampai sini? Okey. Yang belakang nak tengok dia dah ada grup-grup masing-masing kan? Alright. Dah ada guide lah. Alright. Okey, yang mana boleh jalan sikit-sikit jalannya. Okey, kita dah sampai dekat pokok arah besar. Okey, kita dah sampai di CP1. Oh, nampak apa? Dengan berapa orang ni? Okey, kita dah sampai dekat Batu Besar. Lebih kurang 50 meter lagi nak sampai Batu Tedong. Aku sampai pukul 7.30. So bermakna you mungkin kalau keluar pun mama pukul 3, pukul 4. Dia ni tak tidur lagi. Ada Quran tak ni? Ya. Ramai 4 orang. Tak apa. Tak, saya buat turun. Guide akan bawa you turun, tapi Tunggu sini lah. sekarang 7:31 kita berada di Batu Tedong kan, untuk menaik Bukit Kutu. Lama juga kita pergi Bukit Kutu ni. Trip hari ni disertai 52 orang, 10 malim, 2 co-guide. Okey. Ni Batu Tedong suasana di Batu Tedong. Kenapa dipanggil Batu Tedong? Sebab batu ni kepala dia macam kepala ular tedong. Tangga kita
ke pintu syurga. Kita dah sampai viewpoint. Cantik tak cantik? Kan? Siapa nama aku lupa dah. Balkis. Balkis. Asal lain eh. Oh itu Alwin. Alah lupa aku. Itu Balkis. Kita ambil gambar dekat viewpoint, tengok macam mana. Alhamdulillah, subhanallah. Cantik bye. Nak. Lepas sini. Nak pusing. Nah. Tak lah, nak angkat kaki tinggi. Naik. Nak tinggi. Ha, pergi tengok. Awak dah. Okey, yang 3 tadi tak nak. Alright. Dah sampai checkpoint 3. Alhamdulillah dah tak jauh. Patutnya kat sini tulis ke puncak berapa km lagi. Ambil gambar. Kali ni confirm Ganesh jaya sampai puncak. Jangan takut. Maju tak ada. Semua sampai puncak. Maju. Siapa maju? Ganesh je maju. Okey, alhamdulillah kita lebih kurang dalam 200 lebih meter lagi untuk sampai ke puncak. Akhirnya akak Ganesh kita sampai juga ke sini. Tadi mula-mula dia cakap dia nak balik lah, tapi setelah dia tidur dia dapat balik dia punya energi. Okey, cuaca cantik airnya. Cerah, panas tapi tak berangin. Okey, akan atas kan kita buat TO. Kita buat TO dekat akak Ganesh. Thank you. Alhamdulillah. Dalam beberapa langkah lagi kita akan sampai di Bukit Kutu. TO panas. Aku janji buat TO panas. Jangan risau. Siapa nama? Syari. Encik Syari akan buat TO panas. Orang panggil angah-angah. Oh, bergembira dia orang kat atas. Mesti Ganesh tu kena tepuk tu. Orang yang nak balik, yang kurang sembuh. Orang yang nak balik. Mesti Ganesh kena tepuk tu sebab dia berjaya sampai ke atas. Dia cakap berapa kali lah dia patah balik. Tapi sikit lagi Ganesh dah kena tepuk. Akhirnya kita sampai ke puncak Kutu. Ramai siuk, ramai. Tanya, aku tak ada tepuk. Ganesh, kasih tumbuk sikit. Wow. Kak Zura, sikit lagi. Dik, main game dik? Oh. Taiko. Tengok tadi jumpa kat bawah. Bila masa kau potong? Dah habis lah, sorry lah. Kan, memang. Yeay. Akhirnya. Kan. Akhirnya cikgu sampai juga. Cikgu. Nampak bahaya. Kan. Senyum. Wah.
Sampai dah. Macam biasa kita masak nasi goreng kat atas puncak. Dia orang dah nak balik lah. Awal geng-geng ni sampai dalam pukul 7 tadi. Pukul 7 dah sampai. Okey. Nasi goreng kita dah siap. Alhamdulillah. Oh, sibuk dah tengah ambil gambar sekarang. Apa dialog? Alhamdulillah tak DNF kami sampai. Hai, tak balik lagi. Kami tak DNF kami sampai. Sebut apa? Pendaki wanita. Saya sebut pendaki Lucu wanita lah. Malaysia. Malaysia Korang tunjuk ni. Pendaki. Macam ni. Saya sebut pendaki wanita di Bukit Kutu. Okey. Boleh. Okey. Pendaki wanita Malaysia tu. Yang buat video jauh lah sikit. Alright. Okey. Try dulu. Okey, wanita Malaysia di Bukit Kutu. Okay, kita dah sampai banglo Bukit Kutu. Okay, dah sampai. Saya kena plan jadual. Itulah. Tengok jadualnya. Jangan lupa panggil Gogo. Okay. Okey, setelah penat bergambar, okey, kita dah nak balik. Bukit Kutu. Cuaca hari ni panas panas menyengat. Nanti saya lagi umpan video. Itu je lah. Ikan ambil kat bawah Dah tua tak mau. Alhamdulillah kita dah sampai Batu Kambing. Besarnya cendawan ni. Alhamdulillah, sikit lagi kita nak sampai pokok ara. Kita ada 350 meter lagi nak sampai Sungai Rinting. Alhamdulillah, kita dah sampai Sungai Rinting.